Setiap syarikat, tak kiralah besar ke kecil, mesti pening kepala dengan satu soalan ni. Berapa ramai pekerja kita nak pakai sebenarnya? Jawapan dia tak senang tau. Hari ni, jom kita bedah siasat 4 faktor utama yang menentukan berapa ramai orang sesebuah syarikat tu perlukan. Benda ni bukan main agak-agak ya. Kalau silap percaturan, habis. Sama ada terlebih pekerja, syarikat rugi duit atau terkurang pekerja, peluang bisnes melayang. Sebenarnya, perancangan ni adalah satu proses yang sangat strategik, dipengaruhi oleh macam-macam benda. Bila kita faham benda ni, barulah kita nampak dapur sesebuah perniagaan tu fungsi macam mana. Okey, ini plan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita tengok faktor dari luar yang syarikat tak boleh kawal. Lepas tu, kita masuk ke dalam, kita tengok pula faktor dalaman yang datang dari strategi syarikat tu sendiri. Dan akhir sekali, kita cantumkan semua. Tengok macam mana ia jadi satu gambaran besar. Jom mulakan. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama, teknologi. Ini dia, daya luaran yang sentiasa berubah-ubah dan impak dia pada cara kita bekerja, memang besar. Zaman sekarang ni, teknologi bukan lagi setakat alat tau. Dia dah ubah terus cara main mantah dalam pengurusan sumber manusia. Benda yang dulu makan masa berhari-hari nak siapkan, sekarang pejam celik siap dalam beberapa minit je. Jadi, pengurus pun boleh fokus pada kerja-kerja yang lebih penting yang perlukan otak. Cuba bayangkan beza dia. Dulu, beribu-ribu fail pekerja tersusun dalam kabinet besi kan. Nak cari satu maklumat pun berpeluh. Makan ruang, makan masa. Sekarang, dengan sistem komputer, semua tu kat hujung jari je. Nak cari data, nak kira gaji, nak bagi bonus. Klik, siap. Inilah kuasa kecekapan yang teknologi bawa. Okey, jom kita beralih ke daya luaran yang kedua pula. Sosioekonomi. Bunyi macam grand kan? Tapi sebenarnya ia pasal gambaran besar. Macam mana keadaan ekonomi negara dan masyarakat sekeliling syarikat tu. Sebabnya tak ada satu pun syarikat yang hidup dalam bubble dia sendiri. Dia tak boleh macam tu. Apa yang jadi kat luar sana memang akan bagi kesan. Ekonomi negara tengah naik ke, tengah jatuh merudum ke, semua tu terus hentam keputusan nak ambil pekerja baru. Sama juga dengan keadaan masyarakat. Ramai graduan baru masuk pasaran kerja atau makin ramai wanita bekerja, semua tu kena ambil kira. Cuba kita tengok kesan domino dia. Bila ekonomi tak menentu, orang pun mula berjimat, kurang berbelanja. Bila orang kurang beli barang, permintaan untuk produk syarikat pun jatuh. Jadi, syarikat pun tak perlukan ramai pekerja macam dulu. Nak ambil orang baru, lupakan sekejap. Poin penting kat sini ialah, syarikat tak boleh kawal ekonomi. Tapi cara mereka bertindak balas tu, itu yang sangat-sangat penting. Okey, cukup pasal faktor luaran. Sekarang kita masuk ke dalam syarikat tu sendiri. Kita tengok apa yang jadi dari dalam. Pendorong dalaman yang pertama dan yang paling best sekali, tentulah pertumbuhan bisnes. Yang ini logik dia senang je. Bila syarikat nak kembangkan sayap, contohnya buka cawangan baru, automatik akan ada jawatan kosong baru kan? Mesti perlukan pengurus cawangan, jurujual, kerani, macam-macam lagi untuk jalankan operasi. Jadi pertumbuhan inilah enjin utama yang buatkan syarikat perlukan lebih ramai orang. Dan yang terakhir untuk pendorongan dalaman ni, sesuatu yang memang jadi sebahagian daripada kitaran hidup mana-mana organisasi. Orang berhenti kerja atau dalam bahasa rasminya, penamatan perkhidmatan. Dengar je perkataan penamatan ni, jangan fikir yang negatif je. Tak semestinya kena pecat. Boleh jadi sebab orang tu dah sampai umur bersara atau dia berhenti sebab dapat tawaran kerja lain yang lebih baik atau mungkin juga sebab masalah kesihatan. Tak kisahlah apa puncanya, kesannya tetap sama. Ada satu kerusi kosong yang perlu diisi. Dan setiap jenis berhenti ni, cara syarikat nak handle pun berbeza. Kalau ada staf nak bersara wajib, syarikat boleh rancang awal-awal lagi, cari pengganti siap-siap. Tapi, cuba bayangkan, kalau seorang pengurus penting tiba-tiba hantar surat letak jawatan 24 jam. Kalut. Kena terus gerak cari pengganti, kalau tak, operasi boleh terganggu. Jadi, bila kita dah tengok keempat-empat faktor ni, barulah kita nampak kan, merancang keperluan pekerja ni sebenarnya macam selesaikan satu teka-teki. Teka-teki yang susah dan kepingan dia sentiasa bergerak-gerak. Inilah dia 4 kepingan utama teka-teki kita tadi. Teknologi dan sosioekonomi, ini kepingan dari luar yang kita tak boleh kawal. Dan lagi 2, pertumbuhan bisnes dengan orang berhenti kerja. Ini pula kepingan dari dalam yang membentuk syarikat tu. Dan inilah poin paling penting sekali. Kerja ni bukan buat sekali lepas tu boleh goyang kaki, tak. Pengurus sumber manusia yang cekap, dia sentiasa kena perhatikan keempat-empat faktor ni. Ia macam satu balancing act yang tak pernah berhenti. Kena seimbangkan tekanan dari luar dengan apa yang syarikat nak capai kat dalam. Tujuannya satu je. Pastikan ada orang yang cukup dengan skill yang betul pada masa yang tepat.
Okey, sebelum kita habis, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Tadi kita dah cakap pasal teknologi kan? Tapi dengan AI dan automasi yang makin canggih sekarang ni, adakah kita sebenarnya tengah menuju ke satu faktor kelima? Faktor yang jauh lebih power. Faktor yang bukan setakat ubah cara kita bekerja, tapi mungkin akan tentukan sama ada kerja-kerja tu masih perlukan manusia atau tidak. Inilah agaknya teka-teki paling besar untuk generasi kita selesaikan